Sekarang cuba kita tengok ini tanda bulat. Tanda bulat inilah yang kita namakannya sebagai sifir. Sifir apa? Sifir mustatir. Yang kita namakannya sebagai sifir mustatir. Sifir mustatir ini dia huruf ziyadah, huruf tambahan yang tidak membawa apa-apa fungsi pada bacaan kita ketika mana kita mewasalkannya. Ana illa, dia tak berfungsi tuan-tuan dan puan-puan. Namun sifir mustatir ini akan berfungsi ketika mana kita mewakafkannya. Apabila kita mewakafkan sifir mustatir ini, macam mana kita nak kenal sifir mustatir? Dia bulat, dia besar sedikit, lonjong macam ini. Dia bulat besar lah. Jadi ketika mana dia diwakafkan, dia akan berfungsi sebagai mad asli. Panjanglah dia dengan 2 harakat. Panjanglah dia dengan 2 harakat ketika mana diwakafkan, tuan-tuan dan puan-puan. Maka bila kita wakaf, dia akan jadi ana. Kalau kita sambung, dia tidak berfungsi. Ana illa. Faham tak lagi? Inilah dia sifir mustatir.